Okey korang, dekat tangan aku ini ada Realme C100. Dia punya bateri dia memang besar gila. And aku nak buat satu challenge hari ni. Aku nak keluar seharian. Kita orang nak pergi jalan-jalan. Nak pergi makan-makan. Honestly aku tak tahu nak buat apa. Nak bagi handphone ni punya bateri turun cepat. Nak pergi shoot gambar. Sini ambil gambar baru best. Kita tengok. So right now waktu pagi and bateri dia ada 100%. Ada 100% kat sini. So kita tengok berapa lama bateri percentage dia akan makan sampailah kita orang jalan-jalan sampailah malam. Let's go. Okay, sekarang nak pergi breakfast dulu. Bateri 99%. And jom kita pergi makan nasi lemak dulu. Now kita dah sampai Taman Subang Ria untuk buat kerja. And kita dah makan semua, perut dah kenyang. Bateri baru turun 3%, nampak tak? 97%. And aku sentiasa on phone ni, on 5G. Dahsyat. Jom buat kerja dulu. Okay korang, so basically aku dah habis dah buat kerja dekat sini, kat Taman Subang Ria. And right now kita nak pergi mana? Genting Highland. Ya, kita nak pergi Genting sebab nak pergi satu tempat yang best ni. So bateri right now ada like 96%. Basically baru turun 4% dari pagi tadi. Korang bayangkan. Kucing liar. Akhirnya kita dah sampai dah. So kita dah sampai Genting Euphoria nama dia. So basically ni tempat baru lah. Macam tadi kan dekat sikit, bateri dah 84%. Basically dia dah makan around 16%. Korang imagine dari pagi tadi. So macam sekarang pukul 2.30. So macam kita orang keluar tadi pukul like 9 macam tu. Dah main TikTok, dah buka Waze dalam kereta, dah buka map, ambil gambar. So kita ada banyak lagi. Aku rasanya macam impossible nak habiskan bateri dekat dalam Realme C100 ni. So kita jalan-jalan dulu dekat dalam ni. Three, 1, 2, 3. Lagi satu korang, dia punya screen dia agak cerah agak lah. Korang bayangkan sekarang aku dekat macam yang agak panas punya kawasan, dia punya screen masih boleh nampak. Korang tengok, aku easily nak scroll ke, nak ambil gambar ke, no problem dari segi brightness. Nits dia memang mencukupi. Korang tengok, not bad. So setakat ni bateri 82%. Aku tak tahu macam mana nak bagi turun lagi sebab dia memang tak turun-turun. Even aku buat brightness sampai maksimum. Sini ambil gambar baru best. Lagi satu pula kan, aku kan kat Genting kan. So sini kawasan berbukit. So line dekat phone ni aku rasa okey sebab dia masih boleh tangkap line 4G tau. So kita run lah speed test kan, alang-alang ada dekat kawasan yang berbukit-bukit ni. So speed not bad, masih laju. So korang tengok ni, ini baru 4G tau, belum 5G lagi. So aku dah dapat lebih dari 100 meg per second untuk phone Realme C100 ni. Mantap kan? Tengok banyak gila bunga. Aku rasa korang boleh datang kat sini kalau nak OOTD kat sini. Lepas tu kan, untuk phone ni dia support IP64 rating. Meaning kalau setakat tumpah air ke, masuk air ke, macam tempat ni basah kan, nak ambil gambar kan, yang tempat-tempat basah macam ni kan. So should be no problem. Lepas tu pula, let's say kalau macam hari hujan,
Jangan risau sebab phone ni support wet hand touch. Meaning kalau jari korang tengah basah pun korang still masih boleh menaik macam ni. Nak. Let's say kalau jari basah, aku boleh menaik. Hello, good morning. So nampak tu. Rupanya pokok orchid kat sini semua orchid betul tau. Aku tengok mula-mula macam plastik. Rupanya bukan. Dia orchid betul. Okay korang, ini ada sekitar update. So basically sekarang pukul 3.43. Bateri sekarang adalah, kita check, ada 79%. So korang tengok kat sini. Sekejap. Nampak tu 79%. So basically untuk bateri buat setakat ni dia dah turun dari pagi tadi around 21% baru. 21% dah makan. So masih banyak lagi. So aku rasa ini sampai besok pun tak habis ni. Tapi tak apa, kita explore lagi, jom. Oh, rupanya kat sini ada macam taman Jepun. Okay, jom kita balik. Kita naik kabel car yang jenis lama punya. Oh, gila betul. Ini kabel car genting yang zaman dulu punya, lama punya. Oh, gila. Oh. Ni kabel car genting tapi versi ambulans. Macam zaman dulu punya, nampak? Okey, sekarang pula aku ada dekat yang jenis lama punya kabel car. So bateri and right now pukul 5:01 and bateri ada 78%. Masih banyak untuk kita lenjan phone ni. Nampak batang kali lah di sana. Kat sana batang kali. Sampai genting kita makan dulu. Bateri masih 78%. Honestly aku tak tahu nak buat apa nak bagi handphone ni punya bateri turun cepat. Melainkan kita main game dulu. Tapi lepas makan lah kan, layan YouTube ke apa ke. Tapi sebelum tu aku dah lapar, kita makan dulu. Okay, ambil gambar dulu. 1, 2, 3 portrait. 1, 2, 3. So basically sekarang pukul 6.21. Bateri ada 77%. So basically baru makan 23% sejak dari tadi pagi. So aku macam tak percaya handphone mid range bateri pakai seharian baru turun 25%. Ni kalau brand lain ni dah beberapa kali power bank dah masuk. Tapi ini umpama power bank yang ada fungsi full. Macam biasa bosan-bosan kita try main game. Aku cubaan nak menghabiskan bateri actually. Okay. Untuk phone ni walaupun bateri dia tahan gila. Let's say kalau korang nak dekat-dekat habis kan, 5 minit charging je dah boleh pakai phone ni secara berterusan tau. So korang tengok, dia juga support fast charging juga. Oh, satu function yang aku rasa sangat best, dia ada Realme Smart AI Matic tau. So korang tengok ni, let's say lah, kalau phone ni kan ada gambar, korang nak extract any object, dia senang je. Korang just macam ni je, korang boleh buat like any sticker ataupun nak remove background, tukar background pun boleh. And korang boleh copy, share ke platform yang lain juga. Nampaknya hari ni telah masuknya penamat. Kita melenjan Realme C100 dari pagi sampailah maghrib. So to sunset. So what do you think dengan phone ni? Phone ni diibarat macam power bank. Macam power bank bergerak. Dari pagi sampai hampir dah malam, bateri baru turun 24%. Ada 76%. Ada 76% lagi. So sekarang pukul 6.57 dah nak ke 7 dah. So korang bayangkan dari pagi aku pakai sampai lah ke petang. Aku rasa untuk phone ni walaupun dia entry level, aku rasa untuk kali ni punya cabaran, aku rasa boleh buat 2 hari pun tak habis lagi bateri dia. So Realme C100 bukan setakat kecil. Aku berpendapat bahawa dia mid range entry level yang ada bateri yang sangat-sangat besar dan sangat tahan lasak. So what do you think? Stay tuned for the next.